Asal. Foto. Mana yang beli benda ni? Kalau kerja lah. Kita orang dah buat deal lah. Dia memang macam ni. Dia memang ambil masa dan dana yang besar. Dana dia RM10,000. Masa yang dia ambil, dia mesti lebih daripada 6 bulan atau mungkin setahun. Masalah ni dah lebih 6 bulan ni. Macam ni je lagi. Kenapa macam ni? Tak ada penambahkan ke? Kita akan buat penambahbaikan. Geli lah. Geli je. Kalau macam nak baik dia tukar dekat ke mana? Tukar lah sorry. Tukar. Assalamualaikum tuan, gizi ke? Tak. Sini. Ini dia tuan, dana yang kita perlukan untuk bersihkan tasik tu RM2,000 je. Aku ada idea. Apa dia tu tuan? Apa kata kita cakap yang dana yang diperlukan ni sebenarnya RM10,000. Lepas tu kita panjangkan masa kontrak. Idea yang bernas. Boleh kita counting. Tuan ambil 50, saya ambil 50. Deal. Deal. Lepas tu tak cukup air je. Aku ambil air kat dalam tu. Lepas tu dah bersih kan? Dah bersih. Dah bersih. Harap bercerai ni. Kenapa kena ni? Lagi tegak ni. Air kotor ke? Akan bersihkan. Kenapa weh? Kenapa weh? Kita jangan pergi ke sana. Ya Allah. Rasa aku bayar tasik dulu. Teruk tasik. Macam ni sabar je. Assalamualaikum, saya Inspektor Karisha. Sangat baik. Kenapa? Boleh saya tahu apa yang berlaku pada awak sampai awak jatuh sakit macam ni? Ya. Betul. Terima kasih. Saya cerita buat. Saya rasa pun tasik tu kotor sangat tu. Sebab tu saya jatuh sakit ni. Saya rasa ketua kampung yang aslam tu macam tak buat kerja. Macam dia gunakan duit dana yang banyak. Terus panjangkan masa. Tengok 6 bulan dah tak bersih-bersih lagi tasiknya. Saya perlu siasat benda ni. Terima kasih atas maklumat awak. Saya akan laporkan kepada balai polis. Terima kasih. Baiklah, cukup bukti menunjukkan aslam dari pembersih ini telah bersalah. Dia kau tim kita. Oh, mesti tak boleh tolak ni. Assalamualaikum, saya Inspektor Farisha. Boleh kamu beri ikut saya sekarang? Kenapa saya tak buat salah? Dia pun tak ada buat apa pun. Ikut saja, jangan banyak bunyi. Ikut. Untuk memudahkan siasatan. Aku kata bukti lah tau. Tasik tu kenapa lah tak bersih-bersih? Bersih-bersih tu pakai tukar pula baru lah kan? Dia cakap kerja je lah. Aku buih-buih mulut kakak ni. Aku serahkan janji. Ada apa tu? Baik, ya? Manakah sekarang kamu tidak di kampung? Rasa saya nak nasib tu. Terima saya rasa baiklah dalam kalangan kami berempat. Boleh je saya jadi ketua kampung ni. Bagus. Semangat macam yang saya nak. Oh, saya takut juga kalau orang asal nak attack kampung, attack saya. Jangan risau. Saksi akan diundang oleh sekarang. Di bawah akta perlindungan saksi 2000. Sila hijau. Bagus.